Assalamualaikum dan hai semua. Saya Aisyah, moderator anda bagi Sketsa Podcast dan hari ini sangat istimewa kerana bersama saya ialah Encik Nizi bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JPN Terengganu. Terima kasih Tuan sudi meluangkan masa untuk podcast ringkas kami. Tuan, mungkin Tuan boleh kongsi sedikit apa sebenarnya tujuan utama sesi verifikasi duta yang dijalankan pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih adik Nur Aisyah. Alhamdulillah petah bercakap berbicara. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam MPP memacu prakasa pendidikan. Alhamdulillah, saya sebenarnya agak teruja jugalah hari ni hadir ke SK Tengku Umar atas verifikasi duta, anugerah duta Peringkat Kebangsaan, dan tujuan hari ini hadir lebih kepada sesi perbincangan dan juga sesi melihat kemampuan dan juga kekuatan yang ada di sekolah inilah. So sekolah ini kalau tidak ada arah melintang, insya-Allah antara satu sekolah yang akan menyahut cabaran mewakili negeri Terengganu ke peringkat kebangsaan dalam anugerah duta 2025 pada tahun hadapan. So apa yang kita dapat hari inilah satu benda yang baik dan terbaiklah pada saya, insya-Allah, dan mungkin kita boleh touch up lagi lah untuk ke depan. Itu saya. Wah, menarik. Maksudnya apa yang sekolah buat selama ni memang dinilai secara menyeluruh lah ya. Bukan sekadar produk atau evidence semata-mata. Pada pandangan Tuan, apakah ciri sekolah yang benar-benar bersedia dan layak digelar sekolah digital? Okey. Sekolah digital ni bila sebut je perkataan digital, maka dia melibatkan peralatan, perkakasan online dan sebagainya lah, yang lebih kepada pembelajaran secara atas talian kalau boleh, dan juga yang melibatkan peranti dan juga melibatkan knowledge dan kekuatan guru itu sendiri. So bila kita ada infra, itu peranti, dan kita kena ada juga adalah kemahiran guru untuk kita aplikasikan untuk menjadi sekolah digital. Bila ada cukup peralatan dalam kelas ataupun talian internet yang cukup ataupun peralatan yang cukup, dan barulah kita sampai peringkat melatih guru-guru ataupun pelajar-pelajar kita arah digital. So bila berlakunya pembelajaran secara digital dengan kemahiran cikgu, dengan peralatan yang kita ada tu, maka itu boleh dikatakan sebagai satu sekolah digital lah yang sangat-sangat dituntut ataupun dicanang oleh pengaruh kita sendiri, yang mengharapkan pada semua sekolah di Terengganu ada melaksanakan pembelajaran berbentuk digital, dan kalau boleh dia mengharapkan semua sekolah di Terengganu ni adalah sekolah digital. Kalau boleh pada dia apa aktiviti semua melibatkan digital, dan kalau memusyarat apa sekalipun, kalau boleh no paper, tidak ada kertas, minit-minit memusyarat semua atas talian. Itu harapan dia. So kalau ingin menjadikan sekolah itu digital, maka benda-benda 3 perkara tadi yang amat penting dan perlu adalah di sekolah tersebut lah, iaitu satu perkakasan dan kemahiran guru, talian internet dan sebagainya. Betul Tuan, teknologi ni kalau kena cara memang buat kerja lebih cepat dan seronok. Tuan, mungkin boleh beri sedikit nasihat atau motivasi kepada sekolah-sekolah yang sedang berusaha meningkatkan penggunaan teknologi. Okey, kita kena faham untuk mendapatkan perkakasan satu benda yang agak sukar, dengan kewangan, dengan peruntukan yang bukan menyeluruh. Cuma nasihat saya untuk sekolah-sekolah banyak melakukan jaringan
jaringan strategik dengan sektor-sektor, dengan agensi-agensi, dengan persatuan-persatuan yang boleh membantu sekolah untuk meningkatkan pendigitalan ataupun membekalkan peralatan-peralatan, perkakasan-perkakasan yang berbentuk untuk penggunaan PDPC di dalam kelas lah, base kepada dasar pendidikan digital. Dan ini sebenarnya yang disarankan oleh kementerian pun. Sebab kementerian mungkin tidak mampu untuk membekal kepada semua sekolah peralatan-peralatan yang base kepada digital. Tapi walau bagaimanapun kita, sekolah ataupun siapa saja, guru sendiri untuk tahap ini, untuk ketika ini, saat ini dan ke depan seharusnya dan sewajibnya pada saya kena ke depan dan wajib belajar, wajib mengetahui knowledge internet, digital dan sebagainya itu ada dalam diri kita. Pasal kita tidak ke belakang. Kita terus ke depan dan ke depan ni teknologi makin lagi ketara ke depan yang mungkin dan sehingga sekarang pun kita dah ada sempat nak kejar teknologi yang sangat ke depan, sangat maju dan kita cikgu dan sekolah sendiri, guru dan sekolah sendiri perlu ke depan juga untuk orang kata mengejar digital dan juga teknologi yang sangat cepat beredar, sangat cepat berubah ke arah yang lebih baik. Dan sekiranya kita guru ataupun sekolah masih lagi berada tahap tahap yang lama, maka saya rasa itu satu sangat kerugian lah kepada anak didik pelajar kita sendiri. Masya Allah, itu memang pesan yang sangat bermakna. Terima kasih Tuan. Apakah pendapat Tuan mengenai pendigitalan di sekolah kami? Okey, sangat menarik dan pada saya rasa teruja kemampuan sekolah yang dapat menyediakan bilik-bilik, dapat menyediakan peralatan macam sekarang ni, sesi podcast kita yang saya rasa bukan semua sekolah boleh dapat. Kalau dibandingkan peralatan podcast kita hari ni pun dengan mic-nya yang bukan calang-calang mic lah pada saya. Dan setengah-setengah sekolah hanya pakai mic biasa je pun ada. Satu benda yang sangat bagus untuk menuju sekolah digital, menuju sekolah era teknologi yang saya rasa perlu diusahakan lagi lah oleh pengetua dan juga pusat sekolah dan juga cikgu-cikgu sekolah ni. Terbaik dan tahniah. Baiklah, itu saja sesi podcast ringkas kami pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Encik Nizi atas perkongsian yang sangat membuka mata. Semoga SK Sultan Omar terus maju dalam pendigitalan dan menjadi inspirasi kepada sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih kerana menyokong kami. Jumpa lagi.